1990. Kerjaya saya bermula sebagai seorang pengurus akaun di industri perkilangan selama 15 tahun. Kemudian saya menjadi guru tuition selama 16 tahun sebelum saya menjadi suri rumah sepenuh masa pada tahun 2023. Saya mendaftar sebagai IPO pada Januari 2025. Kenapa saya bermula dengan BE? Saya menghadapi masalah lutut yang secara tiba-tiba menyebabkan saya tidak boleh berjalan secara normal selama 4 bulan. Saya juga menghadapi masalah peranakan, iaitu masalah tumbung yang agak serius yang sepatutnya saya perlu dibedah. Saya bermula dengan Alra Pads dan Alra Socks atas rekomen sahabat saya BCA Faizah Ali. Selepas pemakaian selama 2 minggu, lutut saya pulih 90% dan saya dah boleh mula berjoging dan brisk-walk sebab masa tu lagi 2 minggu saya akan menunaikan umrah. Masalah tumbung dan peranakan saya pulih 100% hingga sekarang. Sebab tu itu saya tidak ambil bilik, saya hanya menggunakan Alra Pads dan Alra Socks sahaja. Mei 2025, saya mula rasa ingin berkongsi ikhtiar sihat BE dengan orang lain. Saya tak nak selfish. Niat saya masa tu hanya untuk bantu dan support upline saya. Lama kelamaan, saya mula merasa tanggungjawab itu perlu diteruskan. BE membuka saya berimpian lebih besar. Saya lebih berkeyakinan untuk berkongsi ikhtiar sihat BE dengan semua orang supaya kita semua mendapat kesihatan yang lebih baik dan kedudukan keuangan yang lebih baik. Kejayaan saya, pencapaian saya pada tahun 2025, SB5 saya menjadi ambassador. 4 bulan kemudian, pada SB9, 10 dan 11 saya naik ke rank